Lihatkan juga pada rekod untuk kedua pasukan yang Tigres dipersembahkan kepada anda separuh ada di dalam kedudukan ke-7 sebenarnya yang berlaku sebentar tadi. Membahayakan juga untuk Selangor. Lagi tolakan ke belakang. Nurashima sayang sekali kali ini. Kesilapan mudah pula untuk menghadiahkan jaringan awal untuk Young Tigres. Ada kelebihan di depan pada ketika ini. Satu jaringan yang cukup baik tetapi sayang sekali untuk Nurashima. Dina. Dorongan bahaya untuk Ayuna Anjani. Peluang ketika ini untuk menyamakan kedudukan. Ayuna Anjani, pemain jersey 30 yang terus tidak mahu membiarkan keadaan selesa untuk Young Tigres. Dengan kedudukan satu sama, satu gerakan yang cukup menarik. Mendapatkan lorongan dan akhirnya terus saja diselesaikan oleh Ayuna Anjani. Putri lambungan cuba melebarkan kepada Kisha Deling. Terus diberikan tekanan di situ. Tandukan ke belakang agak bahaya sebenarnya. Terus perlu dikeluarkan. Easter Sunday pula untuk peluang kedua dan jaringan kedua bagi Selangor FC pada malam ini. Pada minit ke-6 untuk Easter Sunday mencetak jaringan. Hasil kesilapan sendiri saya kira daripada pasukan Young Tigres yang terus baik Najwa tetapi tidak menemukan pasukan Amirah. Sambungan terus menuju kepada Easter tetapi diberikan cabaran di situ oleh Easter untuk Irina Shazrina. Easter masih lagi Easter ketika ini. Easter satu antara ke tengah untuk mendapatkan assist bagi Jang Boy Jong mencetak jaringan ketiga untuk Selangor FC pada malam ini. Jaringan yang cukup baik untuk Selangor FC. Kombinasi. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Easter peluang ketiga ini untuk satu lorongan kepada Aisyah. Aisyah tenang, satu setup dan kemudiannya cukup untuk disudahkan oleh Najwa Irdina untuk jaringan keempat Selangor FC. Pada malam ini gerakan kombinasi yang cukup baik untuk Selangor. Gerakan yang cukup menarik antara Easter, Aisyah dan juga Kisha. Harapan dengan Jang. Ada tolakan di situ tetapi tidak. Terus kata pegadil untuk Jang. Lambungan kepada Easter. Easter satu setup untuk Aisyah. Aisyah sempat mengambil jarak dan jaringan. Pastinya untuk Aisyah Murad. Seakan-akan beliau sempat menjenguk seketika sebelum rembatan itu dilakukan oleh Aisyah. Seakan-akan beliau sudah pun mengukur, melihat kedudukan Putri Aina Husna sebelum rembatan itu dilakukan dan menyebabkan jaringan terhasil untuk Aisyah Murad menghadiahkan jaringan kali Siti Syamimi yang dibawa masuk di separuh masa yang kedua. Easter. Untuk Aisyah.
Aisyah. Lembatan terus dilakukan oleh Aisyah. Wah. What a goal daripada Aisyah Murad. Yang melihatkan kepada kedudukan itu. Rembatan yang boleh saya katakan agak santai juga. Dan ianya terus menerjah masuk kepada gawang gol. Untuk Aisyah Murad sekali lagi. Jaringan kedua. Dua benteng dibina oleh pasukan Young Tigers. Lambungan ke tengah. Tandukan baik kali ini. Untuk Selangor sekali lagi melakukan jaringan. Jaringan ke-7 untuk Selangor. Saya kira di situ adalah Nur Amirah. Pemain pertahanan tengah untuk pasukan Selangor ini. Berjaya juga untuk mencetak nama selaku penjaring. Yus Vivana lakukan untuk jang semula kepada Aisyah. Lagi Aisyah, adakah ada percubaan sekali lagi akan dilakukan oleh beliau? Tindakan susulan untuk Easter. Gagal disempurnakan dengan baik. Perlu dikeluarkan dari kawasan bahaya ketika ini. Aisyah sekali lagi untuk lembatan dan masuk. Untuk jaringan hat-trick Aisyah Murad pada malam ini. Jaringan ke-8 untuk Selangor. Aisyah Murad menunjukkan keabilitinya dengan jaringan hat-trick pada malam ini. Dan kesempatan yang diambil untuk pasukan yang untuk pasukan Young Tigers. Nur Syatrina akan ke belakang semula. 31 di sini. Baik gerakan ini untuk Hanis Zahra. Disalahkan pula, tindakan terus dilarikan. Untuk pemain ini mendapatkan sesuatu. Berapa 1 lawan 1 dan jaringan. Untuk pemain nombor 15 Nur Fazira Muhammad Sani. Menjaringkan jaringan ke-9 untuk Selangor FC. Kesempatan yang diambil. Salahkan pula, tindakan terus dilarikan Muhammad Sani. Untuk pemain ini mendapatkan sesuatu. Berapa 1 lawan 1 dan jaringan. Jaringan ke-9. Muhammad Sani. Servis panjang yang ditiupkan oleh saudara Ismail Abdul Jalil menunjukkan bagaimana tamat aksi dengan cukup menarik boleh saya katakan di arena MBSJ. Dengan dominasi yang cuba dibawa oleh Selangor FC berjaya mendatangkan hasil untuk 3 mata penuh yang berjaya dibawa pulang. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights.